Alright guys, so dalam video kita kali ini kita nak tengok mengenai 5 SUV dengan 7 tempat duduk yang berbaloi dibeli di tahun-tahun sebegini, unit second hand korang. Keempat, Toyota Frontuner. Ini kereta antara yang paling lama sekali dalam list ini, tapi ia antara enjin yang paling lasak. Toyota Frontuner yang kita nak tengok kali ini daripada generasi kedua, yang mana mula diperkenalkan pada bermulanya pada tahun 2012 sehinggalah tahun 2015. Ada beberapa unit enjin yang dimasukkan pada bodi Toyota Frontuner ini, bermula dengan enjin 2.4 liter dan 2.8 liter diesel turbo serta enjin 2.7 liter petrol. Kedua-dua enjin ini cukup tahan lasak. Saya percaya ramai yang memilih SUV 7 tempat duduk daripada Toyota ini nakkan sebuah kereta yang banyak kelebihan. Antaranya adalah ada 7 tempat duduk 4-wheel drive sesuai di bandar dan di luar bandar. Yang paling penting, kos baiki masih murah lagi sebagai sebuah kereta Toyota. Namun untuk Toyota Frontuner ini dalam list ini antara SUV yang korang jangan consider sangat nak selesa, sebab ia memang bukan dicipta untuk sebegitu. Harga hari ini untuk Toyota Frontuner daripada generasi kedua ini kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga RM60,000 sehinggalah RM85,000 bergantung pada tahun serta varian. Satu lagi, ini antara SUV 7 tempat duduk yang nilai jual semula pun agak tinggi, masih ada demand lagi.